السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا يا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, dan pegawai-pegawai surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siak, tuan-tuan, perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan kesihatan dan keafiatannya. Syukur Allah taala masih menggunakan umur kepada kita dapat kita bertemu bersua untuk program yang khas kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan semua? Pertama-tamanya, terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengacara majlis, dan sukalah untuk saya memperkenalkan dan sudilah kiranya tuan-tuan perempuan mengenalnya akan diri Al-Faqiru ilallah, iaitu diri saya. So, mungkin tuan-tuan perempuan ada yang tak kenal dan mungkin ada yang kenal tentang diri saya. Saya yang bernama Muhammad Rushaidi bin Abdul Karim. Bila pengacara majlis tersebut nama ayah tadi tu, ayah saya tu dalam surau ni. Ini ayah anda saya. Sebab saya memang mana-mana pergi, saya memang akan bawa ayah anda saya. Dan saya bujang, tak berkahwin. Bukan tak berkahwin, belum. Bukan tak berkahwin belum, tu ayat dia kena betul tu. Jadi Muhammad Rushaidi bin Abdul Karim itulah nama yang ayah dia dan ibunda saya perkenan untuk dinamakan saya. Dan saya sekarang bergiat sendirilah, bebas. Dan dahulu saya bekerja di JAKIM, sempat bekerja di JAKIM dalam beberapa tahun. Dan posting saya di JAKIM adalah sebagai pegawai eksekutif masjid. Mula-mula penghantaran saya di JAKIM adalah di Masjid Seri Senayan pada awalnya. Kemudian saya ditukarkan ke Masjid Husain Seremban 2, Masjid Putih lah. Kemudian yang terbaru di Masjid Muhammad Al-Fatih Forest Heights, di baru tu lah. Itu di JAKIM. Kemudian saya dapat satu kenaikan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, posting ke Masjid Wilayah Persekutuan. Tapi kat situ saya tak ambil lah. Sebab pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan, program saya di Negeri Sembilan ni dah padat. Dan saya pun memilih di antara dua itu. Maka saya pilihlah untuk dalam menabur bakti dengan masyarakat, iaitu menumpahkan ilmu. Jadi saya tak ambil lah bidang pegawai kerajaan ni. Jadi saya bekerja sendiri, perempuan, dan saya pilih untuk menabur bakti pada ahli masyarakat negeri saya, itu Negeri Sembilan Darul Khusus, tuan perempuan. Itu serba sedikit lah tentang diri saya. Tak boleh nak kenal banyak-banyak sangat, ramai nampak menentu, tuan-puan. Jadi tajuk yang telah ditaklifkan kepada saya, taklif yang membawa makna kepada dipertanggungjawabkan, iaitu andai ini korban terakhir kita, perempuan. Satu pendekatan hati pada kita dan satu nasihat
kepada kita tentang korban dan juga Aidul Adha kita serta haji pada tahun ini. Kalaulah ini yang terakhir Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan mungkin ada tuan-tuan dan puan di masyarakat kita hari ini, mungkin ada yang tak sempat sampai pun. Walaupun kita sudah hampir dengan Aidul Adha, dah hampir dengan Raya Haji ini, musim haji dan sebagainya. Tetapi pasti di antara ada di kalangan kita ni tuan-tuan dan puan yang dia tak sempat sampai. Walaupun dah dekat. Dan mungkin kita juga antara salah seorang kan. Cuma kita tidak tahu. Dan kalau kita sampai pun mungkin ini yang kali terakhir tuan-tuan dan puan, dan belum tentu, tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bertemu pula pada tahun hadapan. Pada tahun ini tuan-tuan dan puan kita bertakbir raya sama-sama. Takbir kan. Orang sebelah kita tengok sama-sama bertakbir raya haji. Tahun depan orang yang sama-sama sebelah kita tu mungkin tak ada. Kerana Allah Ta'ala telah memanggil dia. Jadi begitulah kitaran hidup manusia itu, tidak ada yang kekal. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan berbekalkan amal kita yang sangat singkat, tempoh yang sangat singkat, di dunia ini yang dipanggil sebagai Darul Fana. Tuan-tuan dan puan, Darul Fana membawa makna kepada dunia yang tempat akan binasa. Jadi kalau kita bekerja, tuan-tuan dan puan, bekerjalah sungguh-sungguh. Tetapi bukan bekerja mengambil dunia seakan-akan kita akan hidup selamanya. Bekerjalah sungguh-sungguh, beramallah sungguh-sungguh untuk dibawa bekal kita ke alam Darul Baqa, iaitu alam akhirat. Baik. Tuan-tuan dan puan. Jadi bila sebut korban, dia adalah satu peristiwa yang bukan asing, peristiwa yang memang menjadi tradisi dalam masyarakat Islam. Di mana-mana tempat pun, mana-mana tempat kita tetap akan menyambut ibadah korban. Dan perlu kita faham tuan-tuan dan puan, korban adalah satu pensyariatan ibadah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, walaupun hukumnya itu tidak menjadi wajib, tetapi wajib kepada para anbiya, para rasul. Mereka wajib hukum melakukan korban. Kita tidak diwajibkan, tetapi kita disunatkan oleh Allah Ta'ala, dan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini sunat yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan ibadah korban. Namun perlu kita faham, ibadah korban ni tuan-tuan dan puan, dia bukan sekadar penyembelihan lembu semata. Dia adalah ibadah. Bila sebut ibadah, dia ada disiplin, dia ada peraturan, dia ada undang-undang yang tak boleh kita nak main suka-suka buat hati kita. Tak boleh kita rasa macam, oh ini lembu saya suka hati saya lah, saya nak ambil bahagian apa pun. Tak boleh. Dalam satu ekor lembu ada 7 bahagian. 7 bahagian tu kita kena faham sungguh, tuan-puan ya. Dan sebab itu saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan, pengurusan surau, pengurusan masjid, mana-mana tempat saya kuliah pun saya akan cakap benda ni. Bila dah dekat dengan ibadah korban, nasihat saya, buatlah satu program khas. Jemput asatizah yang berautoriti, yang berkelayakan untuk membahaskan isu seputar fiqh korban. Jemput asatizah tersebut dan tuan-tuan tanya dan rujuklah dia. Tuan-tuan dan puan, macam hari ini saya tak cerita bab fiqh. Hari ini saya cerita bab tentang macam mana korban dan Aidul Adha, Raya Haji itu tuan-tuan dan puan, kita nak terap dalam hati kita. Sebab itu tajuk yang dipilih. Jadi saya tak boleh cerita bab fiqh. Kalau tuan-tuan nak tanya macam mana hukum hakam korban, tanyalah pada asatizah lain yang berautoriti. Ingat, asatizah yang berautoriti. Bukan semua asatizah mampu menjawab. Bukan semua asatizah dimahir dalam bidang fiqh korban, tuan-tuan dan puan. Korban ni saban tahun kita sambut. Setiap tahun kita sambut. Tapi setiap tahun itulah akan ada penyelewengan. Akan ada keculasan. Akan ada masalah. Dalam bab apa? Biasa saya tengok dalam bab wakalah. Dalam bab pengiraan daging kilo korban. Dalam bab pengagihan daging korban. Dalam bab pengurusan organ dalaman korban. Itu semua masalah-masalah yang biasa berlaku, yang sekira bukan masalah berat. Masalah asas sahaja. Cuma orang kita dia tak nak faham benda tu. Bila sampai hari korban, dia hilang rasa takut dia dengan Allah Ta'ala. Dia boleh ambil hak yang bukan hak dia. Tuan-tuan dan puan, si penyembelih boleh klaim, ini hak saya sebab saya telah menyembelih lembu, tuan-tuan dan puan, dan macam-macam. Maka buat satu program khas, tuan-tuan dan puan,
cerita bab fiqh korban sahaja. Cerita bab fiqh korban sahaja. Untuk kita nak refresh balik apa yang telah kita faham selama ni. Kalau ada tersalah, kita betulkan. Dan kalau dah betul, kita teruskan dan ajar pula pada orang-orang lain. Pengurusan ajar pada orang lain. Kita tak kekal pemerintahan kita. Pentadbiran kita tak kekal. Ada kala kita sampai semasa kita akan tamat, kita akan ganti pada orang lain. Kekalkan pengurusan fiqh itu supaya orang faham. Itu nasihat saya lah. Sebab korban ni tuan-tuan dan puan-puan adalah ibadah yang di mana lembu itu Nabi SAW sebut. Lembu, unta, kambing, kerbau. Yang di mana binatang sembelihan korban ini, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Bagi sesiapa empunya yang melakukan korban kepada binatang tersebut. Tanduknya, bulunya, kukunya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hadis daripada Nabi SAW. Maka kita nak lakukan ibadah korban tuan-tuan dan puan-puan. Korban kita kena faham, kita tak dapat apa. Korban ni, kenapa ramai orang tak nak buat? Pertama, sebab korban kita keluar belanja yang agak besar, tetapi kita tak dapat apa. Kalau orang keluar belanja besar tuan-tuan dan puan-puan, dia keluar belanja besar, tapi dia bawa daging tu penuh kereta dia, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan korban tu. Itu bukan korban. Itu dia tidak korbankan apa-apa pun. Sebab itu dalam sunnah Nabi, orang yang melakukan korban, sunnah bagi Nabi SAW adalah dia perlu mengambil daging itu hanya sikit saja. Memang kata saya bayar 800.5 Ustaz. Kiraan daging kilo saya, bahagian saya sepatutnya saya akan dapat 7.3 kilo. Contoh. Jadi saya ambil lah semua tu. Tak ada masalah. Memang boleh ambil pun. Memang tuan-tuan boleh ambil. Itu hak tuan-tuan perempuan. Tapi di mana istilah korbannya? Di mana korban kita untuk Allah ni? Tuan-tuan perempuan. Di mana kita punya kefahaman kepada kita, macam mana kita nak mengorbankan diri kita ni kepada Allah Ta'ala. Kalau dengan daging lembu yang kita makan kenyang tak seberapa, itu pun kita boleh berkira-kira dengan Allah. Tapi kita minta dengan Allah macam-macam. Kita minta itu, minta ampunkan dosa, minta Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, minta itu, ini dan sebagainya. Tapi korban kita dengan Allah lebih kurang aja. Jadi tak adil tuan-tuan. Itu tidak adil. Sebab itu, korban ini dihadirkan kepada kita. Allah Ta'ala nak tengok siapa di antara kita ni tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup berkorban untuk Allah. Ada orang dia korban, dia sama korban. Tapi korban dia itu dia tamak juga dengan daging. Dia korban, dia ambil bahagian, tapi dia tamak dengan daging. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang dia sanggup macam tu, dan ada orang dia sanggup aku korban untuk Allah. Ada orang daging sikit pun dia tak ambil. Ini pengorbanan yang dituntut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam sejarah korban, dan bila sebut sejarah korban, pastilah dia asal usulnya itu daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihi salam tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang dikenali sebelum baginda dapat anak pun. Baginda dikenali sebagai seorang yang suka melakukan ibadah korban. Dan baginda buat korban bukan sikit-sikit tuan-tuan dan puan. Kita buat korban, ambil satu bahagian. Itu biasa masyarakat kita. Ambil satu bahagian. Katalah korban satu bahagian 800.5. Tuan-tuan dan puan. Surah buat korban berapa banyak? 4 ekor. Satu bahagian? 800. Lebih kurang lah tu kan? Itu pun tuan-tuan dan puan, orang kita nak buat korban, itu pun dia menabung setahun tu. Dia menabung setahun. Kan? Untuk buat korban. Ambil satu bahagian. Nabi Ibrahim alaihi salam, baginda buat korban tuan-tuan dan puan, diriwayatkan dalam beberapa periwayatan. Baginda kalau melakukan ibadah korban kambing, baginda akan korban 1000 ekor. 1000 ekor tuan-tuan dan puan. Baginda akan korban 1000 ekor. Baginda akan korbankan 60 ekor unta. Baginda akan korbankan 60 ekor lembu. Ada orang hari ni yang buat? Tak ada. Tak ada yang buat tuan-tuan dan puan. Tapi ambil satu bahagian tu, dia punya lagak, dia cerita ke orang. Kau ambil bahagian tahun ni, kau tak ambil bahagian. Itulah. Kau ni duit je banyak, tapi tak nak korban untuk Allah. Kan? Rasa diri itu dia dah korban banyak dah untuk Allah.
Tak tahu orang tua-tua, tuan-tuan puan-puan, dia pernah bersenandung orang tua-tua dulu. Fatwa orang tua-tua dulu. Jauhi sifat, orang tua-tua kata, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Jasa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, tak adalah besar mana pun, perasan je lebih. Tak adalah besar mana pun. Buat korban satu bahagian, tapi ributnya sekampung, cerita kat orang. Jadilah macam telur, jadilah macam penyu di laut, telurnya beratus, bangganya pun tidak. Itu tuan-tuan puan. Jadi pengajaran pada ayat ni, jangan buat kebaikan yang sedikit, tak adalah apa benar pun tuan-tuan puan. Tapi dia punya berbangga dengan orang, dia pergi cerita ke orang, itu, ini dan sebagainya. Maka kita risau amal yang kita buat itu tidak ada ganjarannya di sisi Allah. Itu yang bahaya tuan-puan. Jadi bila Nabi Ibrahim buat korban, tuan dan puan, sampai satu masa bila baginda Nabi Ibrahim AS buat korban, ramailah orang puji baginda. Orang kata bagus, Ibrahim kau bagi orang makan dan sebagainya. Kan? Sampailah ada seorang ni kata apa? Moga-moga Allah Ta'ala terimalah amal kau ni. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa tuan-tuan dan puan? Kalaulah Allah Ta'ala mengurniakan aku seorang anak, anak itu pun akan aku korbankan untuk Allah. Kat situ tu. Dia dah jadi nazar tu tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kurniakan aku seorang anak, anak itu pun akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok sejarah tuan-tuan. Nabi Ibrahim, dia dapat anak Nabi Ismail pada umur berapa tahun? 86 tahun. 86 tahun bukan tempoh yang singkat. Kalau nisbah kita pada hari ni tuan-tuan dan puan, 86 tahun tu pangkat datuk dah. Kalau orang hari ni umur 86 tahun dapat seorang anak, kita pandang dia atas bawah tu. Atas bawah. Kan? Ni cucu ke? Bukan cucu, ni anak saya ni. Kendong bayi. Ingatkan cucu naik motor jalan-jalan petang, cari keledek goreng. Dia motor, pegang cucu. Ingatkan cucu, rupa ni anak dia. Nisbah kalau hari ni 86 tahun dapat anak, orang pandang. Ni dahsyat dia ni. Dah tua-tua pun boleh tahan dia. Kan? Bukan tu lah kalau orang kita hari ni. Tapi Nabi Ibrahim tuan-tuan dan puan, dia menunggu anak tu dengan penuh kesabaran. Setiap hari dia minta kepada Allah Ta'ala agar dia dikurniakan anak yang soleh. Ini untuk nasihat. Sepatutnya pasangan-pasangan muda hari ni tuan-tuan dan puan yang berkahwin, dia tak dapat anak, kahwin 10 tahun tak dapat anak, kahwin 8 tahun tak dapat anak. Sabar. Sabar tuan-tuan dan puan, sabar. Ambil kisah ni, jadikan penguat semangat bagi kita. Amalkan doa yang Nabi Ibrahim sebut. Apa Nabi Ibrahim kata kepada Allah Ta'ala? Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, kurniakan aku anak yang saleh. Setiap hari Nabi Ibrahim minta. Tuan-tuan dan puan, kita, kenapa hari ni ada pasangan muda yang bila minta anak, tuan-tuan dan puan, bila nak kahwin nak anak tapi tak dapat-dapat, bila tak dapat dia rasa tertekan dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kebergantungannya dengan Allah itu tidak ada. Dia tidak faham bagaimana posisi dia sebagai seorang hamba dengan Tuhan. Kita hari ini banyak meminta doa tuan-tuan dan puan. Kita lagak action kita macam kita seorang Tuhan. Kita nak apa yang kita minta Allah kabul. Kita nak apa yang kita minta Allah Ta'ala kabulkan segera. Kita nak apa yang kita minta Allah Ta'ala bagi on the time. No, tak boleh. Kamu adalah hamba. Bila hamba ni lagak macam hamba. Katalah tuan-tuan perempuan, seorang majikan. Ni mungkin ada pencen-pencen bekas-bekas pegawai. Kan? Majikan. Tiba-tiba ada seorang staf bawah kita cakap dengan kita lebih kurang ni. Apa kita rasa? Kita kata, apa kau hajar kau ni? Gaji kau pun aku bayar. Banyak kau cakap. Itu dengan kita. Tapi kita lupa, kita dengan Allah kita pun buat lebih kurang. Kita minta mesti nak cepat Allah Ta'ala kabul. Sabar. Allah Ta'ala maha tahu bagaimana kehidupan hambanya. Tengok Nabi Ibrahim sabar, tuan-tuan. Sampai usia 86 tahun. Baru dapat anak. Tuan-tuan dan puan, usia yang sangat panjang. Kahwin dengan Siti Sarah, isteri pertama dia. Bila sampai satu tahap, Siti Sarah rasa bersalah dengan suami dia. Siti Sarah kata kepada Nabi Ibrahim, abang,
maafkan saya tak dapat nak bagi zuriat kepada abang. Abang carilah isteri lain, mudah-mudahan dengan abang kahwin dengan isteri lain dapat zuriat. Tuan-tuan dan puan, itu adalah impian semua orang lelaki tu. Kalau dapat isteri macam tu, senang-senang je bagi izin, bang kahwin lain. Saya tak bagi zuriat ni, kahwin lain, kahwin baru. Oh, suka betul. Nabi Ibrahim bila dia tak dapat anak, tuan-tuan dan puan, dia ikhtiar dengan dia kahwin lain, dan dia berkahwin dengan Sayyidatuna Siti Hajar alaihassalam, iaitu seorang puteri anak kepada Raja Mesir, orang kaya, tuan-puan. Bila kahwin dengan Siti Hajar, barulah dapat anak. Dikurniakan Allah Ta'ala anak andanya yang bernama Sayyiduna Ismail alaihissalam. Kemudian tuan-tuan dan puan, sampailah umur 100 tahun, tiba-tiba Siti Sarah pula mengandung. Mengandung pula Siti Sarah pada usia Nabi Ibrahim 100 tahun. Tapi 100 tahun dulu kuat orangnya. 100 tahun kita jangan. Tak terdayuh dah tuan-puan ya. Nak bangun pun jangankan 1 tahun. Umur tuan-tuan sekarang kejap lagi pun tengok bangun dari kuliah. Semua mencari dinding, bangun pun bertapak dulu one by one, tuan-tuan dah menunjukkan lemah gitu. Kan? Lemah gitu. Dulu tuan-tuan perempuan muda ingat tak macam mana keadaan? Cergas tak? Cergas, kuat, bertenaga dan sebagainya. Sekarang, tak terdayuh. Duduk lama ni pun tak boleh ni. Kan? Tak boleh. Sebab tu bila ustaz bila dia ceramah, dia tak boleh syok sendiri. Dia kena tengok jemaah. Jemaah ni senang. Saya tuan-tuan perempuan, dia tengok jemaah, dia dah pandang jam. Tahu dah tu. Dia pandang kita ceramah bukan baru sekali dua. Dah bertahun ceramah. Dah pandang jam. Lepas tu dah buat tepuk-tepuk betis. Urut-urut kaki kan, lepas tu muka itu ada start berhenti dah cepet, tak terayu dah duduk lama ni kan. Jadi tuan-tuan, saya akan berhenti 7.20 insya-Allah. 7.20. Baik. Ini tuan-tuan perempuan, bila Allah Taala kurniakan anak anda dia Sayyiduna Ismail alaihissalam. Anak yang kecil, anak yang soleh, cantik. Tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan, ini saya ringkaskan cerita tuan-puan, cerita panjang, masa pun terhad. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anak andanya Sayyidina Ismail pergi ke satu tanah yang tandus yang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa tuan-tuan perempuan. Tanah yang memang kosong, padang pasir. Kalau tuan-tuan perempuan pernah pergi padang pasir, tuan-tuan tahulah macam mana rupa padang pasir yang panas. Di Malaysia tak ada padang pasir. Di Malaysia padang jarak, padang terkuku banyak. Padang pasir tak ada. Saya belajar di negara Arab 5 tahun tuan-tuan perempuan. Kenal sungguh budaya orang Arab ini. Walaupun tempoh tu taklah lama 5 tahun, tapi kita bergaul dengan orang Arab. Bila duduk di padang pasir ni tuan-tuan perempuan, panas dia luar biasa. Walaupun orang cakap, oh panas di Arab, dia panas kering Ustaz. Dia cepet kering, kalau cuba duduk. Cuba duduk dulu. Panas dia tuan-tuan perempuan, walaupun dia cepet kering, suhu dia 40 lebih, 50 lebih terdayuh tuan-tuan. Kena. Bukannya panas yang biasa-biasa tuan-tuan. Panas. Duduk Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail pergi ke satu tanah yang tandus, tengah padang pasir. Tak ada apa. Pokok tak ada, apa benda pun tak ada, makanan pun tak ada, air pun tak ada, binatang semua tak ada. Sampaikan Siti Hajar ni tuan-tuan perempuan, dia menyusukan anak andanya Sayyidina Ismail sudah kering susu. Punya panis itu. Dan Nabi Ibrahim pun tak tahu kenapa Allah Ta'ala suruh dia pergi situ. Siti Hajar lagi tak tahu, dia ikut suami dia ya. Kan? Sampailah bila keadaan dah terdesak tuan-tuan dan perempuan, Siti Hajar dia tanya pada suami dia, kenapa kita datang sini bang? Kenapa kau bawa kita datang sini? Kau bawa kami datang sini. Kemudian Nabi Ibrahim diam, tak boleh jawab. Kemudian kata Siti Hajar, Allah amarak bih. Adakah Allah memerintahkan kamu untuk suruh datang ke sini? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Ya. Tuan-tuan tengok apa jawapan isteri dia. Bila Nabi Ibrahim kata, na'am, ya, Allah Ta'ala yang perintahkan. Kata Siti Hajar kata apa? Walan yudayya'un Allah. Kalau begitu tak apalah. Allah Ta'ala dia tak akan menyia-nyiakan kita. Ini ketakwaan, tawakal yang sangat tinggi pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan.
Dalam keadaan bila Nabi Ibrahim sebut Allah yang suruh, Allah yang perintah, segera dia tahu bahawa Allah Ta'ala bila suruh, dia tak akan mensia-siakan hamba dia. Dia tak akan menyia-nyiakan. Pasti ada hikmah. Kenapa Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga anak-anaknya Sayyidina Ismail datang ke satu tanah tandus yang kering kontak. Panas terik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun keluar, pergilah mencari apa-apa yang boleh dia bantu isterinya itu. Dengan bekal susu ni pun yang sudah kering. Bermulalah Siti Hajar, tuan-tuan dan puan-puan, ulang-alik daripada Bukit Safa dan Marwah. Dan daripada asbab situlah kita disyariatkan, dituntutkan ibadah sa'i. Safa Marwah. Tuan-tuan jangan faham Safa Marwah zaman kita. Zaman kita Safa Marwah, bukit tu dah ditarah jadi pendek. Zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan, bukit tu tinggi. Safa dan Marwah tu tinggi bukitnya. Seorang perempuan mengendong anaknya itu, dibawa anaknya naik turun bukit Safa Marwah 7 kali. Perempuan mana yang terdaya buat ni, tuan-tuan dan puan-puan? Orang perempuan, bukan orang lelaki, orang perempuan. Kita hari ni pergi sa'i, jalan dah rata, siap ada aircon. Nak berlari pun nampak lampu hijau tu. Boleh tahu dah mana nak lari, bila nak mula. Itu pun kau berjalan. Kau tak terdaya, minta orang Arab Badui tu tolak ni kursi roda. Kau tak terdaya juga naik tingkat 3 tu, naik kereta, naik motor elektrik. Apa yang payah tu kan? Ibadah hari ni senang je. Cuma nak dengan tak nak Orang dulu tak ada duit. Dia tak ada pilihan, tak ada kereta elektrik, motor elektrik, tak ada dah. Tak ada nak minta orang upah. Orang pun tak nak pergi tanah tu. Ini seorang perempuan mengendongkan anak dia, dukung anak dia, naik turun Bukit Safa Marwah 7 kali, tuan-tuan dan puan-puan. Nak menunjukkan pengorbanan itu kepada Allah Ta'ala. Korban tu. Dia korban. Tapi kena faham, dalam masa yang sama, dia tahu itu adalah hikmah Allah Ta'ala suruh dia pergi situ. Siti Hajar dia tak duduk diam, dia usaha ikhtiar. Ini kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita sesuatu, tetapi kita atas diri kita tetap ada ikhtiar untuk kita berusaha memilih apa jalan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Siti Hajar dia tak naik ke Safa Marwah, anak dia meninggal. Jadi dia usaha tu. Walaupun Allah Ta'ala suruh dia pergi situ dan dia tahu Allah Ta'ala suruh dia pergi situ, tapi dia tetap usaha cari ikhtiar apa yang dia boleh buat. Sampailah Allah Ta'ala turunkan Sayyidina Jibril AS bertemu di Bukit Safa. Bertemu Jibril. Tiba-tiba Sayyidina Siti Hajar nampak Jibril atas bukit, seorang lelaki. Kata Jibril, adakah engkau memerlukan bantuan? Siti Hajar tak kenal. Siti Hajar kata apa? Kalau engkau boleh memberikan bantuan, aku akan datang kepada engkau. Jika engkau tidak boleh memberikan bantuan, aku akan segera jauh daripada engkau. Maka kata Jibril, kemarilah. Siti Hajar pun pergi. Jibril pun tanya, kenapa ni? Apa masalah? Kan? Siti Hajar kata, aku bawa anak. Aku nak susukan anak kering. Cuaca terlalu panas sampai kering susu badan aku. Maka Jibril pun, tuan-tuan dan puan-puan, ada 2 riwayat. Satu, Jibril mengibaskan sayapnya. Dan satu riwayat, Jibril menghentakkan tumitnya ke tanah. Dan akhirnya keluarlah air Zam-Zam yang sangat banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan sebab itu dapatlah Siti Hajar ambil air tersebut dan beri minum kepada anak-anaknya Sayyidina Ismail. Dan saya ringkaskan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Bila sampai ke satu tahap si anak itu membesar, Nabi Ismail alaihissalam itu membesar. Bila dia membesar, tuan-tuan dan puan-puan, dalam usia lingkungan dalam beberapa periwayatan ulama, usia 7 ke 8 tahun. Lebih kurang. Bila sampai usia ke 7-8 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak. Oh, ini satu tingkatan ujian yang paling tinggi untuk Nabi Ibrahim. Sebab itu kemuliaan Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita berselawat ke atas dia. Berselawat ke atas Nabi Ibrahim. Sebab itu dalam tahiyat akhir kita sebut Nabi Ibrahim. Sebab ketakwaan dia itu dan Nabi Ibrahim digolongkan di antara golongan Rasul Ulul Azmi.
Rasul yang banyak dugaan, yang berat ujiannya. Dahlah masa dengan anak tak lama. Nabi Ibrahim sibuk dengan dakwah. Lepas tu masa nak menunggu kelahiran anak tu pun lama, tuan-tuan dan puan. Bila sampai satu masa Allah Ta'ala kata apa? Sembelih anak kau. Ini direkod dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qad. Bila sampai usia kematangannya itu, pada usia 7 tahun. 7 tahun dah matang Ustaz. Untuk nak orang dulu 7 tahun matang. Nabi Ismail 7 tahun matang. Macam orang dewasa. Tuan-tuan jangan bayang umur anak tuan-tuan umur 7 tahun. Apa pun tak kerti. Budak-budak sekarang 7 tahun apa kerti Apa pun tak kerti. Tuan-tuan. Cucu tuan-tuan umur 7 tahun apa kerti? Tak kerti apa. 8 tahun tak kerti apa. Semua bodoh tak kerti. Jangankan 7-8 tahun. Orang sekarang umur 30 tahun pun belum tentu matang. Jangan 30 tahun, umur dah 60 lebih pun belum tentu matang. Korban kan curi lagi, matang ke tu? Korban kan pergi copot telur lembu tu. Pergi ambil lembu 2 biji tu. Telur tu 2 biji, ambil curi. Lepas tu kan hak dia tu. Matang ke tu? Tu tak matang. Tak matang. Tapi Nabi Ismail 7 tahun dah matang. Bila sampai kepada usia itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa kata Nabi Ibrahim? Inni ra'aitu fil manami anni azbah. Aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu, wahai anak aku. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara. Maka menurut engkau, wahai anak, macam mana engkau rasa? Nabi Ibrahim dia tak terus kata, bila aku nampak aku sembelih kau, okey kau bagi sah aku sembelih. Tak. Dia bagi peluang dekat anak dia sebab anak dia matang. Bagi peluang ke anak dia macam mana pandangan kau, wahai anak. Bagi peluang ke anak. Kemudian jawapan seorang anak ni, tuan-tuan dan puan, yang usia 7-8 tahun. Apa kata anak itu? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Allah, wahai ayah, engkau buatlah seperti mana yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada engkau. Dan engkau akan menemui aku di kalangan orang-orang yang sabar. Usia 7 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, boleh rela membenarkan ayahandanya itu menyembelih dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau manusia hari ni tiba-tiba ayah kata apa? Aku nampak dalam mimpi aku sembelih kau. Apa anak tu kata? Ayah ni ubek darah tinggi tak makan malam tadi kan? Kan? Tapi seorang Nabi, bila Nabi bermimpi, itu adalah salah satu daripada tanda wahyu. Dan Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan, dia bermimpi bukan sekali. Dia bermimpi 3 kali. 3 kali Nabi Ibrahim mimpi, tuan-tuan dan puan-puan. Mimpi dia yang pertama, menyembelih anak andanya itu, Nabi Ibrahim seakan-akan tak percaya. Nabi Ibrahim kata apa? Ini adalah permainan daripada syaitan. Ini permainan daripada syaitan. Kali kedua, Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Bila Nabi Ibrahim mimpi yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Ibrahim segera tahu ini bukan permainan. Ini adalah wahyu daripada Allah. Sebab itu, kita ada 3 hari sebelum sampai kepada Zulhijjah. 10 Zulhijjah, betul? Kita ada 9 Zulhijjah dan 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita panggil hari apa? Hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah kita panggil hari apa? Hari Arafah. 10 Zulhijjah kita panggil hari Yaumun Nahar, iaitu hari kita menyembelih binatang korban. Tuan-tuan tahu tak apa makna Tarwiyah, Arafah dan Yaumun Nahar? Tarwiyah inilah mimpi Nabi Ibrahim buat kali yang pertama, sembelih anaknya. Tarwiyah ni mana apa, tuan-tuan puan-puan? Adalah hari di mana Nabi Ibrahim keliru sama ada ini wahyu ataupun permainan syaitan. Itu makna tarwiyah. Hari yang kedua, 9 Zulhijjah, bila Nabi Ibrahim bermimpi, dipanggil sebagai Yaumul Arafah, iaitu hari yang Nabi Ibrahim yakin dan tahu bahawa ini adalah wahyu daripada Allah. Arafah itu makna tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Tahu, Arafah, tahu. Dan berbetulan Nabi Ibrahim di tanah Arafah waktu itu. Tapi waktu itu belum ada nama lagi dah. Maka disebabkan itulah dinamakan sebagai tanah
Arafah. Kemudian pada 10 Zulhijjah, inilah hari di mana Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dan bila Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya, tuan-tuan dan puan-puan, syaitan dia datang kepada Nabi Ibrahim, dia membisikkan kepada Nabi Ibrahim, katanya apa? Tergamak kau nak sembelih anak kau. Punyalah lama kau menunggu anak ni, tiba-tiba kau nak sembelih anak kau. Nabi Ibrahim buat apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia ambil batu, dia berlecut kat setan. Dia lecut kat setan tu. Kemudian syaitan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia datang pula kepada Sayyidatuna Siti Hajar. Dia bisik apa? Kau nak biarkan laki kau sembelih anak kau? Sampai ke hati kau sebagai umat? Bahasa macam tu lah, tuan-puan. Tak adalah syaitan cakap ni 9 dah. Bahasa macam tu lah. Ya. Kemudian Siti Hajar pun apa? Ambil batu, lecut kat setan juga. Kemudian syaitan tak putus asa, dia jumpa pula Sayyidina Ismail AS. Dia jumpa Sayyidina Ismail, tuan-tuan dan puan. Dia kata apa? Apakah kau nak membenarkan ayah kau menyembelih kau? Kata syaitan pada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun ambil batu, lecut kat setan tu. Lari setan lintang buka. Maka dia sebab perlecutan itulah disyariatkan kepada kita melempar jamrah. Bila kita melempar jamrah, kita melemparkan itu dengan menyebut bismillahi Allahu Akbar, melemparkan sifat syaitan yang ada dalam diri, bukan lempar setan. Lemparkan sifat syaitan yang ada pada diri, sifat-sifat yang buruk dalam hati ni, kita ambil batu, kita nisbahkan, kita melempar sifat tu, buang pada batu. Buang. Tuan-tuan dan puan-puan. Maka bersebab itu dah kita melempar 3 jamrah. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian sampailah kepada hari penyembelihan, Nabi Ibrahim pun membaringkan anak andanya Nabi Ismail AS. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila nak disembelih anaknya, turun wahyu, Allah Ta'ala kata apa? Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Wa fadainahu bidhabhin 'azim. Dan kami pun menggantikan anak andanya itu dengan seekor kibas yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, digantikan dengan seekor kibas yang besar. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kisah ni bukan kisah biasa. Ini kisah pengorbanan pada agama. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sejauh mana korban kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak dapat wahyu macam Nabi Ibrahim suruh sembelih anak. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia kata saya bunuh anak saya sebab saya dapat mimpi Allah Ta'ala suruh bunuh, itu orang kena skizofrenia. Tahu skizo? Dia gangguan halusinasi. Pernah berlaku tau. Pernah berlaku orang bunuh mak ayah sebab dia khabar apa? Dia mimpi Nabi datang dalam mimpi suruh bunuh mak abah. Ini betul, pernah berlaku. Berlaku kat mana? Tak jauh pun. Kat Negeri Sembilan juga, ke Mencik. Berlaku pada tahun bila? Takkan tuan-tuan tak ingat. Tu, kat Kemencih tu. Tempat saya belajar tu. Mahat Ahmadi. Tuan-tuan. Dia bunuh amak, bunuh ayah, bunuh atuk Nasib adik tak dibunuh. Sebab adik sekolah. Tuan-tuan. Yang ayah dia kok dah dibunuh, dipanggal dalam kepala. Dibawa kepala tu dalam guni pergi Shah Alam. Tuan-tuan tahu tak apa cerita itu? Doktor klasifikasikan dia skizo, halusinasi. Tapi bila pegawai penyiasat yang menyiasat kes tu khabar apa? Orang lelaki yang bunuh dia khabar apa? Dia khabar Rasulullah datang dalam mimpi dia. Ini bukan main-main tuan-tuan. Rasulullah datang dalam mimpi dia. Rasulullah kata apa? Kalau kau nak masuk syurga dengan aku, bunuh mak ayah kau, bunuh atuk kau. Dia bunuh betul. Tuan-tuan, kalau ada orang membunuh atas dasar agama hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, mendakwa Allah Ta'ala semua bunuh, padahal orang tu tak ada melanggar hak Allah Ta'ala pun, orang tu elok ya. Tapi kita pergi bunuh, itu maknanya kamu ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tak diuji macam tu pun. Ujian kita hari ini, Allah Ta'ala tak uji pun macam mana Nabi Ibrahim diuji suruh sembelih anak, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita diuji dengan satu pondok ujian yang paling ringan. Sikit dia. Allah Ta'ala uji dengan apa? Harta. Allah Ta'ala uji harta, tuan-tuan dan puan-puan, selama 12 bulan, setahun.
Allah Ta'ala nak tengok kita ni dalam 12 bulan setahun tu, boleh tak satu hari tu kau buat korban kau? Yang berharga 800 kalau ikut aku surau. Boleh tak? Gaji kita ataupun pencen kita 12 tahun tu, boleh tak kau bayar 800 kau buat korban tu aku? Tak boleh buat. Dekat situ pun Allah Ta'ala kan dah tahu dah iman kau tahap mana. Itu korban tuan-tuan. Korban ni simple dia. Itu para ulama kata, orang yang merayakan hari korban, kalau dia tak buat korban, dia tak layak beraya. Kalau bahasa New Zealand, kalau dia tak korban, dia pun sama nak pergi beraya, nyomak air. Dia tak buat korban. Kau nak merayakan apa? Sebab Idul Adha, nama pun Idul Adha. Meraihkan hari raya, mengorbankan binatang sembelihan. Kalau kita tak buat korban, tuan-tuan nak raya apa? Ini bukan Aidil Fitri. Aidil Fitri lain. Aidil Fitri semua orang beraya. Aidul Adha untuk orang yang berkorban je. Tapi jangan salah faham pula. Oh, saya tadi tak buat korban dah. Itu tak adalah saya pergi solat raya. Jangan salah faham. Tuan-tuan, kadang-kadang jadi penceramah ni kena agak detail dekat jemaah tu. Tuan-tuan, kita cakap lain dimanipulasi ayat kita. Dia pun viral kan, Ustaz Syedi korban, siapa yang tak buat korban tak pergi solat raya. Mana-mandai. Kalau tersebar begitu tu saya datang surau ni balik. Saya cari siapa yang cakap tu. Tuan-tuan. Makna di sini tuan-tuan perempuan, kalau kita tak buat korban, apa yang kita nak raya? Raya kita Idul Adha adalah dengan kita merayakan kita korban harta kita untuk Allah. Untuk Allah. Allah sebut tuan-tuan perempuan, lan yanalallahu luhumuha. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging, darah binatang korban yang kau korbankan hari tersebut tak sampai dekat Allah. Tak sampai. Yang sampai apa tuan-tuan perempuan? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai pada Allah adalah takwa kamu. Apa yang kita sembelih tu? Lembu kita sembelih, yang kita ada korban kita sembelih, kita korbankan. Darah dia yang memancut keluar pada leher dia tu tak sampai. Dia tetap tertanam ke tanah tu. Dia tak sampai ke Allah Ta'ala. Yang sampai apa? Serah diri kita pada Allah. Aku korbankan binatang ni ya Allah untuk kamu. Moga-moga dengan korban ini ya Allah kau redalah aku, kau rahmatilah aku, kau ampunilah aku. Itu dia tuan-tuan dan puan. Bukan pasal daging tu dah. Sebab itu dalam sunnah Nabi, Nabi tak ambil daging itu. Kalau ambil Nabi ambil pun sikit je. Segenggam je. Itu pun segenggam tu jangan dipilih daging itu. Jangan ditengok. Ni kocik dah, dikalihin. Saya ambil yang besar-besar dah ya. Memanglah segenggam, tapi kena pakai tabak daging dia ambil ya. Korban. Nabi ambil, Nabi tak pilih teman. Segenggam tu yang Nabi ambil. Itu dia. Tuan-tuan perempuan. Sebab apa Allah Ta'ala syariatkan ibadah korban pada kita? Apa kena mengenal ibadah korban dan apa kena mengenal dengan ibadah haji? Ada orang tuan-tuan perempuan, dia pergi haji sebab dia ada kemampuan. Duit. Kota dia. Nama dia naik dengan ada duit tu lah. Dan nak pergi haji yang ini tuan-tuan perempuan bukan senang. Kosnya meningkat. Tak macam zaman tuan-tuan perempuan pergi haji mari tahun 90-an. Zaman mak abah saya pergi haji mari murah ya. Nak banding dengan zaman sekarang pergi haji 15,000 lebih. Itu kali pertama. Dan sekarang tuan-tuan perempuan kalau ada duit boleh pergi. Buat rayuan bayar 30,000 lebih pergi. Zaman sekarang duit dan tuan-tuan. Tak ada duit duduk tontok. Itulah. Kan? No money no talk. You have money then talk. Itu dia. Money is king now. Nowadays money is king, you know. Betul tak? Duit segala-galanya. Siapa ada duit, dia boleh cakap. Tak ada duit, duduk tontok. Sama? Tak mengaji pun buat peniaga sekarang tahu je main. Buat rayuan 30,000. Jadi pergi walaupun kota dia jauh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak semua orang ada kemampuan pada sudut harta untuk pergi menunaikan ibadah haji. Dia dapat kelebihan. Ustaz, dia boleh bersolat Masjidil Haram. Dia pergi Masjidil Quba. Dia pergi Masjid Qiblatin. Dia pergi Masjid Nabawi. Dia pergi Arafah. Dia pergi Muzdalifah. Ustaz, mulia lah orang. Kami tak dapat pergi ni macam mana lah. Maka Tuhan gantikan untuk orang yang tak dapat pergi haji dengan dia laksanakan ibadah korban. Buatlah korban yang tak pergi haji ni.
Ni dah lah haji pun tak boleh, korban pun tak boleh. Apa bondo kita ni tuan-tuan dan puan-puan? Gaji kita setahun tu kita nak simpan duit apa? Saya baik pelaburan, Ustaz, tak kisahlah baik pelaburan apa pun. Saya baik ASB, Ustaz, financing tak kira lah. Tapi takkanlah 800 sangat tak boleh keluar. Kalau kau dakut benar pun tuan-tuan dan puan-puan nak keluar 800 sangat, bolehlah baik korban luar negara tu murah. 300 boleh dapat dah. Ada yang saya bawa orang ke IKIM baru ni tuan-tuan dan puan-puan. Global Hayat nama Ustaz Hanafiah Abdul Malik tu kan. 100 sangat satu bahagian. Pun orang tak nak buat. Buat lah. Tuan-puan, kalau tak mampu buat dalam, buat kat luar. Tapi macam mana pun saya tetap nasihatkan tuan-tuan buat dalam. Saya nasihatkan lah. Kalau tuan-tuan nak buat kat luar, terpulang. Buat tuan-tuan, kena share. Tapi buat kat luar ni, dia tak ada jaminan. Dia tak ada jaminan itu kita punya korban. Tuan-tuan perempuan ya. Hari ni banyak orang scam. Bahaya. Jadi buat kat dalam. Nak mengelakkan benda tu berlaku. Sebab duit kita keluar ni. Jadi keluar duit. Jadi bila Allah Ta'ala bagi pensyariatan ibadah korban pada orang yang tak dapat pergi haji. Orang yang ambil korban ni tuan-tuan dan perempuan, pahala yang sama macam orang pergi haji. Untuk orang yang tak mampu. Buat tuan-tuan dan perempuan, ambil bahagian. Kalau orang tuan-tuan dan perempuan hari ni kalau ambil bahagian, orang berebut ambil bahagian. Tuan-tuan dan perempuan, tak ada lembu surau ambil sampai 3 ekor je. Lebih pada tu surau boleh ambil. Kalau orang ambil bahagian. Tapi orang tak nak ambil bahagian. Tuan-tuan perempuan, ada satu tompek tu tuan-tuan perempuan masjid sampai tak buat korban. Sebab apa? Tak ada orang ambil bahagian. Tak ada orang ambil bahagian tuan-tuan. Sampai masjid tak dapat beribadah korban, tak ada orang nak masuk. Tuan-tuan di bandar ni ada dah juga. Saya duduk di kampung tuan-tuan perempuan, orang kampung ni ramai yang fakir miskin. Tak mampu nak beribadah korban. Jemaah yang datang masjid pun tuan-tuan perempuan semua usia sama dengan masjid tu. Lepas tu pula sama jemaah tak ada penambahan. Tu ialah kalau 3 orang. Kalau dapat 10 orang tu bahagia benar lah tu pengusi tu. Ada satu surau di kampung saya tuan-tuan sampai siap tulis kat whiteboard minta apa? Minta siapa yang datang semayang, musafir yang singgah semayang kat sini masuk dalam tabung RM70. Sebab apa? Nak bayar bil elektrik, bil air. Sebab terpaksa menagih tuan-tuan. Duduk di bandar ni syukur surau hidup. Saya di kampung, saya duduk kampung. Itu je Lebu, kalau Kelawang. Jauh tuan-tuan, 1 jam nak datang sini tu. Tuan-tuan jangan tidur macam kuliah saya. Datang jauh-jauh dia nolak pula tuan-tuan. Kan? Saya duduk kampung tu, memang kampung. Masjid tak hidup, buat korban orang tak masuk. Kalau masjid pun tak hidup, surau, apa dah lagi? Tuan-tuan dan puan-puan. Bilal yang azan pun tuan-tuan dan puan-puan, mikrofon tu kalau dia bercakap dengan dia, berhentilah bang. Dah tak terayu benar dah di dengan kau azan dia. Allahu Akbar. Imam yang jadi imam tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok berisau, dia sujud tu, boleh ke tidak? Takut menangkup korban. Nak khabarkan orang tua-tua di kampung uzur. Orang anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bekerja di bandar. Ada yang kampung pun, tuan-tuan dan puan-puan, bekerja duk menanguk Tuan-puan. Maka inilah korban kita. Allah Ta'ala bagi kita ibadah korban. Kita tak mampu pergi haji. Tuan-tuan dan puan-puan, maka gunakan kesempatan waktu yang ada ni untuk kita rebut peluang tu sungguh-sungguh. Sebab tu tajuk kita, kalau ni korban aku yang terakhir. Kita tak tahu tuan-puan, bila-bila masa Allah Ta'ala akan panggil kita. Tak ada jaminan pada Nabi, tak ada jaminan pada Allah, umur kita sekian. Tak ada. Tua, muda, sehat, sakit, semua pasti akan mati. Itu pasti. Tuan-tuan puan-puan, copek ataupun lambik, itu sahaja. Jadi bila kita melaksanakan ibadah korban itu, menandakan kita ni berserah dirilah pada Allah Ta'ala. Tanda kita syukur dengan Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, tuan-tuan puan-puan. Tapi kalau dengan ibadah korban yang kita hanya keluar sekadar berapa ringgit, kita tak boleh nak buat, itu pun tuan-tuan puan-puan, tuan-tuan dah boleh tanya diri tuan-tuan. Dah boleh tahu bagaimana tahap keimanan kita. Kalau tak boleh nak buat korban, tuan-tuan puan-puan, pada dulu kerja besar-besar dan sebagainya, tapi tak boleh buat korban, tuan-tuan tanya diri sendirilah.
Kek mana aku nak bawa harta aku ni? Kek mana aku nak bawa amal aku ni? Sampai bila aku nak jadi macam ni? Usia aku dah makin berumur, kubur dah makin dokek memanggil. Tuan-tuan dan puan, jangan sibuk cari harta, cari duit ni sudah. Tuan-tuan dan puan, sudah-sudah. Bila dah berumur ni dokek dengan surau, dokek dengan masjid. Dah berumur ni tuan-tuan dan puan, elakkan pergaduhan, elakkan pertelingkahan. Jangan dah makin berumur makin dia kuat bergaduh dengan jiran. Tengok video kat FB tu, makcik tu bergaduh di pasu bunga sampai curah air paip kat kepala budak. Tak tahu malu kau. Dah tua-tua, orang tengok. Tuan-tuan puan, viral satu Malaysia. Anak itu tak macam mana lah tengok tu. Sagan anak tuan-puan. Jangan jadi macam tu. Ni bila datang surau, ikhlaskan niat kita. Hati kita apa? Nak ibadah. Itu dah tua ni tuan-tuan, isu kecil-kecil ni jangan ambil borek, jangan ambil serius. Orang mengatur kita, khalas, lantak orang tu. Jangan kita pergi jumpa orang tu, tanya, kau pun tak payah tinggal dia. Tuan-tuan, orang muda lagi, tolak dia orang berapa? Tuan-tuan, mana di sini, mana katanya, janganlah nak buat gaya macam kita muda. Dah tua dia kita berubah. Dulu tuan-tuan zaman muda, tuan-tuan perempuan tak dapat nak datang surau, betul tak? Itu biasa. Payah nak datang surau, payah nak datang masjid, payah nak pergi majlis ilmu sebab apa? Urusan kerja banyak. Ni Tuhan dah bagi usia lebih ni. Yang sepatutnya 63 tu Nabi sebut 63 umat aku. Dah meninggal dah. Sekarang tuan-tuan usia lebih dah. Lebih 70. Ada yang nak masuk 80 dah. Kenapa tak meninggal lagi? Allah Ta'ala bagi umur pada kita supaya kita gunakan waktu kesempatan yang ada tu kita lokek dengan diri dia. Tuan-tuan perempuan, datang surau ibadah sungguh-sungguh, datang masjid ibadah sungguh-sungguh. Jangan datang surau tengok masalah orang. Jangan datang masjid tengok masalah orang. Saya lama dah pengurusan masjid ni tuan-tuan perempuan. Perangai pengusi, panggil SU, panggil bendahari, panggil JK, panggil imam, panggil bilal, panggil siap. Dah lali dah. Saya macam dah hafal Quran dan meletak dipanggil orang ni. Dah lali tuan-puan. Jadi sebab tu saya cakap, sebab saya tahu macam mana surau dan masjid ni. Jangan bongak lah, tuan-puan. Memang akan ada jemaah yang datang masjid surau nak komplain orang. Itu perangai tu memang ada. Memang akan ada jemaah yang datang surau, bila orang ambil korban, dia tak ambil kerja pun, dia duduk mencokik di selamat tu sudah. Tapi dia yang jerit-jerit, salah tu memang lebu ke macam tu cara Ya salah tu. Tapi dia duduk patut dia tu pergi ganti dengan lembu tu sembelih kan cik. Perangai tu memang ada tuan-tuan. Jadi nasihat saya jangan buat perangai. Jangan. Kita nak buat ibadah ni. Tuan-tuan perempuan, kita nak buat ibadah ni. Dan ibadah yang kita buat hari ni pun tak ada jaminan Allah Ta'ala terima. Jangan buat ibadah lagak-lagak rasa macam Allah Ta'ala terima. Nah. Kalau tuan-tuan perempuan ada yang boleh mengesahkan ibadah solat subuh tadi, tuan-tuan angkat tangan. Saya bersumpah demi Allah saya akan duduk cium tapak kaki tuan-tuan. Sebab tuan-tuan boleh sahkan amal tuan-tuan disahkan oleh Allah. Tapi ada tak yang boleh cakap itu? Saya salat subuh di Ustaz, Allah tak ada terima solat saya. Tak ada. Makanya tak ada jaminan. Yang kita nak belagak pun nak, kenapa? Belum tentu Allah Ta'ala terima. Jadi bila belum tentu tuan-tuan perempuan, buatlah gaya seorang hamba. Tu saya kata tadi tu. Gaya hamba tu apa dia? Sentiasa menagih simpati kepada Tuhan dia. Siapa dia? Allah Ta'ala. Maka nak menagih simpati tu apa? Dengan korban pada Allah Ta'ala. Melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan dengan ibadah korban itu, Allah Ta'ala memberikan redha, berikan rahmat, berikan keampunan kepada si pelaku korban. Barulah hidup kita ni tuan-tuan dan puan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang buat korban nanti tuan-tuan dan puan, ingat bila sampai 1 Zulhijjah, jangan cukur-cukurlah bulu-bulu segala apa yang ada kat badan tu. Potong kuku-kuku pun janganlah. Nak buat sebelum 1 Zulhijjah bila? Senin. Hari Senin. Hari ni Sabtu. Besok hari Ahad. Lusa dari Senin. Ahad malam tu dah kena ingat. Jadi siapa yang rasa nak motong-motong, potonglah sekarang. Sebelum sampai 1 Zulhijjah tuan-tuan dan puan ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan perempuan untuk urusan korban nanti dimudahkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan diuruskan dengan cara yang mengikut hukum syarak dan semua puas hati dengan pengurusan korban. Dan saya pun doakan tuan-tuan perempuan moga-moga diberkati oleh Allah Ta'ala, diridai oleh Allah Ta'ala, diampunkan Allah Ta'ala selalu,
Dan mudah-mudahan kita lain masa lain hari kita berjumpa lagi. Kalau Allah Ta'ala pertemukan kita rezeki pada masa lain waktu. Dan saya mohon maaf tuan-tuan dan puan apa yang kurangnya faham, terlanjur kata dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan kesalahan saya. Dan cukup sekali itu, insyaAllah kita bertemu lagi. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan katsiran, ucapkan terima kasih kepada Pada Ustaz Syaidi Abdul Karim. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pada Ustaz tadi menjadi ibrah, menjadi pendorong, menjadi semangat kepada kita untuk melakukan amal ibadah pada hari raya Kurban nanti. Selain itu, pihak surau juga menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir pada program ibadah korban pada hari raya Kurban nanti di surau untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah korban. Walaupun tuan-tuan mungkin tidak sempat berkorban di sini, tapi dengan tenaga, dengan kudrat masa yang ada, insyaAllah kita bersama-sama memperoleh keberkatan manfaat pahala dengan amal ibadah yang kita buat semasa hari raya Kurban ini. Jadi tanpa menaikkan masa lagi, pihak surau ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut hadir pada program juga sebuah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, hujan rahmat kita pada pagi ini, dan pihak surau menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk sedikit jamuan di Padai di sebelah belakang. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khairan.